Assalamualaikum sahabat sejahtera dan selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini saya nak kongsi dengan anda riding wear yang saya pakai untuk riding sekarang inilah, untuk tahun 2026 ni. Yang pertama, jaket ni Alpenstar Air Parka nama dia. Ni tahun lepas ni keluaran, dia datang dengan dua warna, satu yang ada macam orange ni dan satu lagi hitam semua. So yang ni best dia, material dia lembut, dia tak berat dan dia juga ada mesh. Jadi angin masuk banyak lah. Tu yang ada ngamnya. Dan dia punya tangan pun best. Dia dah tak ada strap dah. Dia ada ada strap yang ni sikit just untuk kita selesakan dengan keadaan, dan jadi senang kita nak pakai glove dan sebagainya. Pakai pun sarung je. Tak ada nak kena strap lagi lepas tu. Dia one time je kita adjust, dah cukup dah. Dan ini memudahkan saya untuk pakai glove. Jadi glove yang saya pakai sekarang adalah Halo Leather Glove daripada Alpenstar. So dia leather, ni dia punya knuckle padu. Dah setahun dah saya pakai ni. Setahun dah. Yang best untuk glove ini, dia fitting dia sangat kemas. Tu fitting dia sangat kemas. Tu, dan dia complement saya punya jaket ni. Dah pakai dah, terus masuk je. Tu yang best tu, dah tak payah nak adjust dah. Kita adjust sekali je dah cukup. So yang ni dia punya fitting dia sangat kemas. Tu memang ngam-ngam fitting dia. So saya suka dulu sebab dia ada colour biru-biru ni. Tu. Tu yang ngam dia untuk Halo Leather Glove. So bawah dia tapak ni. So genggam tu tak sakit, kita pulas pun tak sakit. Selesa lah, sangat selesa. Antara leather glove yang selesa. Kasut saya pakai sekarang, ni dia tuan-tuan. Alpenstar J6. Ni kasut saya sekarang. Ni yang latest colour dia lah. Tahun lepas dia keluar. Dia ada orange kat sini, macam merah-merah sebenarnya. Ada colour-colour sikit. Ini waterproof. Dia kena air tak ada masalah. Hujan lebat pun boleh langgar. Kecuali jangan air masuk daripada dalam lah. Air kalau masuk daripada atas ni, daripada atas, memang kapal karam lah kasut ni. Memang nak keringkan dia pun lambat. So kalau pakai seluar hujan, tutup sampai sini, getah kan. So air tak masuk daripada atas, memang selamat. Memang dijamin kering lah. Saya dah pakai banyak dah kasut ni, jauh dah sejalan sampai ke Thailand. Sebab apa Alpenstar, satunya dia design dia ngam. Harga dia tidak terlalu tinggi sangat. Tapi boleh lagi mampu milik. Kalau kita kompo-kompo tu boleh dapat lagi. Dan kita pakai lama dan puas hati. Oh lupa, cap pun Alpenstar ada ngam.